Good morning. Kita sekarang second day of our program. Baru melepas makan and kita akan masuk situ untuk opening ceremony. Dia tidur semalam. Very tiring. Pecah rekod 17 km kita jalan. So, what to expect from this program? I don't know. We don't know. We all don't know. Tapi apa pun nampaklah banyak peserta. Okay. 眼前先生，北京华文学院教务处处长姚明，华文学院培训处处长林忠美，华文学院招生与合作教。但是如果在外面过夜或者是请假超过1天的话，写完之后还需要到回报备。那么请大家注意的话， Sekarang kita ambil masa sedikit untuk berada di luar bangunan utama dia. Dan hari ini saya pakai baju oranye ini. Baju oranye ini ialah uniform dia. Dan boleh nampak arkitektur pembinaannya adalah ala-ala macam barat sikit. Dan utama. Hari ini cuaca mendung macam nak hujan. Pagi tadi dah hujan lah. Tengok lantai pun basah. Okay, so kita akan masuk balik. Oh, duduk je. Duduk je. Ya, saya rasa dia duduk dalam kumpulan lah. Okay. Okay. Itulah makanan menu untuk lunch hari ini. Style buffet. Okay.